Pernahkah anda rasa penat dalam pencarian rohani? Anda telah membaca pelbagai buku, menghadiri bengkel, mengamalkan meditasi berjam-jam, tetapi rasa kekosongan itu masih ada. Anda sentiasa merasa seperti ada sesuatu lagi yang perlu dicapai, satu tahap kesedaran yang lebih tinggi yang masih di luar jangkauan. Bagaimana jika saya katakan bahawa seluruh usaha pencarian ini, seluruh naratif untuk menjadi seseorang yang tercerahkan, sebenarnya adalah penghalang terbesar kepada apa yang anda cari? Bagaimana jika perjuangan untuk bangkit itu sendiri yang membuatkan anda terus tertidur? Video ini dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk menyokong perjalanan anda mengingati siapa diri anda yang sebenar. Mesejnya mungkin radikal dan mencabar semua yang anda percaya tentang diri anda dan realiti. Objektifnya adalah untuk meruntuhkan pencarian rohani tradisional itu sendiri. Ia bertujuan untuk mengalihkan pemahaman anda daripada menjadi seorang insan dalam sebuah perjalanan kepada menyedari bahawa anda adalah kewujudan itu sendiri. Anda bukanlah watak dalam cerita. Anda adalah kesedaran yang mengimpikan cerita itu. Konsep ini bukan sekadar falsafah. Ia disokong oleh prinsip-prinsip fizik, kuantum, neuroscience dan kearifan kuno yang telah wujud berabad-abad lamanya. Bersedialah untuk menghentikan pencarian dan mula hidup sebagai apa yang anda sememangnya sudah jadi. Ilusi terbesar yang dipercayai oleh manusia adalah idea bahawa kita adalah entiti yang terpisah. Kita percaya kita adalah seorang insan dengan nama, sejarah dan masa depan yang wujud di dalam sebuah dunia yang besar dan objektif. Dari perspektif ini, kebangkitan atau pencerahan dilihat sebagai satu destinasi, satu pencapaian yang perlu diraih. Ia adalah sesuatu yang watak ini, iaitu diri anda perlu usahakan untuk dapatkan. Tetapi ini adalah satu kesilapan asas. Anda bukan seorang insan yang memiliki kesedaran. Anda adalah kesedaran itu sendiri yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang insan. Fikirkan tentang ini. Satu-satunya perkara yang anda benar-benar pasti wujud adalah kesedaran. Anda tahu anda sedar. Anda tahu kewujudan anda. Dalam ajaran Vedanta kuno, ini dirujuk sebagai aku ada. Semua yang lain, setiap pemikiran, setiap sensasi, setiap imej dunia luar muncul di dalam medan kesedaran ini. Oleh itu, anda tidak berada di dalam kewujudan. Anda adalah kewujudan. Perjuangan untuk menjadi tercerahkan adalah seperti ombak di lautan yang berjuang untuk menjadi basah. Ia sudah pun basah. Ia sudah pun sebahagian daripada lautan. Tindakan mencari itu sendiri mengukuhkan idea palsu tentang perpisahan, idea bahawa anda terpisah daripada keadaan yang anda inginkan. Anda tidak akan pernah menemui apa yang anda cari di luar diri anda kerana ia adalah sifat asas anda. Jadi jika anda bukan watak dalam cerita, siapa anda? Dan bagaimana realiti yang anda alami ini terbentuk? Di sinilah fizik kuantum memberikan analogi yang sangat mendalam. Dalam bidang kuantum, sebelum pemerhatian, segala-galanya wujud sebagai gelombang, kebarangkalian dan satu lautan potensi yang tidak terhingga. Hanya apabila seorang pemerhati menumpukan perhatiannya, gelombang itu runtuh menjadi zarah yang nyata, satu pengalaman yang konkret. Eksperimen celah ganda 2 yang terkenal menunjukkan bahawa elektron berkelakuan sebagai gelombang apabila tidak diperhatikan tetapi bertukar menjadi zarah di lokasi tertentu sebaik sahaja ia diperhatikan. Anda adalah pemerhati itu. Realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan di luar sana. Ia adalah medan potensi yang tidak terhingga. Dan anda melalui fokus kesedaran anda sentiasa memilih dan meruntuhkan potensi-potensi ini menjadi pengalaman nyata anda. Masalahnya ialah kebanyakan orang melakukan ini secara tidak sedar.
minda separa sedar anda yang menurut ahli neuroscience mengawal 95% daripada tingkah laku harian anda diprogramkan oleh pengalaman lalu, kepercayaan terhad dan ingatan emosi. Jadi, secara automatik anda terus memerhati dan mencipta semula realiti yang sama berulang kali, mengesahkan cerita lama tentang siapa diri anda. Untuk mencipta secara sedar, anda mesti menarik balik perhatian anda daripada realiti semasa dan mula memilih secara sengaja potensi mana yang ingin anda amati dan hidupkan. Cabaran terbesar dalam peralihan ini terletak pada identiti anda yang sedia ada dan bagaimana minda separa sedar mempertahankannya. Identiti atau ego anda adalah satu himpunan pemikiran, kepercayaan dan kenangan yang telah anda kumpulkan sepanjang hidup. Ia percaya ia adalah nyata dan akan melakukan apa sahaja untuk terus wujud. Identiti ini hidup dalam ilusi masa linear, sentiasa merujuk kepada masa lalu untuk menentukan masa kini dan merancang untuk masa depan. Ia adalah pakar dalam bercerita tentang kekurangan, perjuangan dan keperluan untuk mencari sesuatu di luar untuk melengkapkan dirinya. Apabila anda mula menyedari bahawa anda adalah kesedaran yang lebih luas, identiti ini akan merasa terancam. Ia akan membanjiri anda dengan keraguan, ketakutan dan pemikiran lama yang sama. Ia akan memberitahu anda bahawa ini semua tidak masuk akal dan anda perlu kembali kepada usaha dan perjuangan yang biasa. Di sinilah peranan neuroscience menjadi sangat penting. Otak anda telah membina laluan saraf yang kuat yang menyokong identiti lama ini. Setiap kali anda berfikir dengan cara lama, anda menguatkan lagi laluan ini. Kunci untuk mengubahnya bukan dengan melawan pemikiran ini, tetapi dengan secara sedar mengalihkan perhatian anda. Daripada terlibat dengan drama ego, anda hanya perhatikan ia dari ruang kesedaran yang senyap dan tidak berubah di belakangnya. Dengan melakukan ini, anda berhenti memberi tenaga kepada corak lama dan laluan saraf itu mula lemah. Langkah praktikal pertama untuk memulakan peralihan ini adalah sangat mudah, tetapi sangat mendalam. Hentikan semua usaha untuk mencari, mengubah atau memperbaiki diri anda. Sebaliknya, amalkan untuk hanya menyedari kesedaran itu sendiri. Di sebalik semua bunyi bising pemikiran anda, di sebalik pasang surut emosi anda, terdapat satu kehadiran yang senyap, tidak bergerak dan sentiasa ada. Ia adalah ruang di mana semua pengalaman berlaku. Anda boleh merasakannya sekarang. Ia adalah rasa kewujudan yang senyap di latar belakang. Jangan cuba memahaminya dengan fikiran, hanya rasakannya. Inilah diri anda yang sebenar. Apabila anda mengalihkan identifikasi anda dari pemikiran yang datang dan pergi kepada kesedaran yang kekal ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Anda berhenti menjadi mangsa keadaan dan menjadi pencipta realiti anda. Mekanisme untuk perubahan ini, seperti yang diterangkan oleh fizik kuantum, adalah melalui frekuensi dan getaran. Segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Pemikiran dan emosi anda juga mempunyai tanda tangan getaran. Apabila anda beroperasi dari identiti ego yang berasaskan kekurangan dan ketakutan, anda mengeluarkan frekuensi yang rendah. Mengikut hukum resonans, anda hanya boleh menarik pengalaman yang sepadan dengan frekuensi itu. Apabila anda berehat dalam kesedaran tulen, keadaan semula jadi anda adalah kedamaian, kegembiraan dan kelimpahan. Anda secara automatik menaikkan frekuensi anda dan realiti anda mesti berubah untuk mencerminkan keadaan dalaman yang baru ini. Ini bukan pemikiran positif. Ini adalah fizik asas. Mari kita terokai konsep masa dan keinginan dengan lebih mendalam. Masyarakat kita terobsesi dengan masa depan. Kita diajar untuk menetapkan matlamat, berusaha untuk masa depan yang lebih baik dan sentiasa menangguhkan kebahagiaan kita sehingga kita mencapai sesuatu.
Konsep masa linear ini, masa lalu, kini dan masa depan adalah satu binaan dalam kesedaran. Dalam realiti kuantum yang lebih dalam, semua kemungkinan wujud serentak pada masa kini yang abadi. Masa lalu hanyalah ingatan yang wujud sekarang dan masa depan hanyalah unjuran pemikiran yang juga wujud sekarang. Apabila anda cuba untuk mewujudkan hasil masa depan, anda secara tidak langsung mengukuhkan kepercayaan bahawa anda tidak memilikinya sekarang. Anda mencipta pemisahan dan penantian. Keinginan itu sendiri sering disalahertikan. Keinginan yang tulen bukanlah tanda kekurangan. Ia bukan ego anda yang berkata, saya tidak mempunyai ini, jadi saya mahukannya. Sebaliknya, ia adalah isyarat dari sifat tak terhingga anda. Dari kesedaran itu sendiri, yang memberitahu anda bahawa versi realiti tertentu, contohnya kesihatan yang bertenaga, kelimpahan kewangan, atau hubungan yang penuh kasih sayang, tersedia untuk anda pilih dan alami sekarang. Ia adalah jemputan untuk menukar frekuensi anda agar sepadan dengan realiti yang telah wujud itu. Jadi, bagaimana anda memilihnya? Bukan dengan visualisasi yang memaksa atau pengesahan yang berulang-ulang dari keadaan kekurangan. Anda memilihnya dengan menerima ia sebagai kebenaran semasa anda. Anda berhenti melihat realiti semasa anda sebagai satu-satunya kebenaran dan mula merasakan realiti yang anda inginkan seolah-olah ia sudah berlaku. Anda hidup dari penghujungnya. Anda berjalan, bercakap dan berfikir seperti individu yang sudah pun memiliki apa yang anda inginkan. Ini adalah peralihan dari meminta kepada menuntut, dari berharap kepada mengetahui. Anda tidak mencipta apa-apa yang baru. Anda hanya memilih daripada menu kemungkinan yang tidak terhingga yang merupakan diri anda sendiri. Sekarang, mari kita jadikan ini sesuatu yang praktikal untuk kehidupan harian anda. Bagaimanakah anda mengintegrasikan pemahaman ini setiap hari? Kuncinya adalah dengan menukar amalan anda daripada melakukan kepada menjadi. Daripada menambah lebih banyak teknik rohani, anda mula menanggalkan lapisan-lapisan kepercayaan yang salah. Mulakan setiap pagi dengan tidak terus mencapai telefon anda. Sebaliknya, ambil beberapa minit untuk hanya berbaring dan rasakan kesedaran yang senyap di dalam diri anda. Rasakan tenaga dalam badan anda. Sedari bahawa anda wujud. Ini menetapkan nada untuk sepanjang hari, mengingatkan anda tentang siapa anda sebenarnya sebelum cerita tentang diri anda bermula. Sepanjang hari, amalkan jeda singkat. Apabila anda merasa tertekan atau cemas, berhenti seketika. Tarik nafas dalam-dalam dan tanya diri anda siapa yang menyedari tekanan ini. Anda akan serta-merta merasakan sedikit jarak antara anda, si pemerhati dan emosi itu. Anda tidak lagi tenggelam di dalamnya. Anda adalah ruang untuknya. Sekarang, saya ingin anda melakukan sesuatu yang interaktif. Fikirkan satu keinginan yang anda miliki. Sesuatu yang benar-benar anda mahukan. Sekarang, tutup mata anda seketika. Daripada memikirkannya sebagai sesuatu di masa depan, rasakan bagaimana rasanya jika ia sudah menjadi kenyataan anda sekarang. Apakah emosi yang anda akan rasai? Kelegaan, kegembiraan, kesyukuran? Selami perasaan itu sepenuhnya. Biarkan setiap sel dalam badan anda bergetar dengan emosi itu. Pegang perasaan itu selama 10 saat. Apa yang baru anda lakukan ialah menukar frekuensi anda. Anda telah memilih realiti yang berbeza. Jadikan ini amalan harian anda. Apabila anda mula hidup dari keadaan kesedaran ini, anda akan menghadapi cabaran. Keraguan adalah yang terbesar. Minda anda yang dikondisikan oleh realiti 3D akan menjerit bahawa ini semua adalah fantasi. Ia akan menunjukkan bukti dari realiti semasa anda untuk meyakinkan anda bahawa tiada apa yang berubah. Inilah saat genting.
Adakah anda akan percaya kepada deria anda dan cerita lama, atau adakah anda akan kekal setia kepada kebenaran dalaman anda? Ingat, realiti luaran adalah cerminan masa lalu. Ia adalah sisa pemikiran dan kepercayaan lama anda. Ia mengambil sedikit masa untuk dunia 3D mengejar perubahan dalaman anda. Dalam tempoh ini, tugas anda adalah untuk tidak goyah. Abaikan apa yang dilihat oleh mata anda dan terus hidup dari perasaan keinginan yang telah dipenuhi. Ini bukan penafian. Ini adalah kesetiaan kepada realiti yang tidak kelihatan. Di sinilah sains epigenetik memberikan sokongan yang kuat. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran kita, termasuk pemikiran dan emosi kita, boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan emosi yang tinggi seperti kegembiraan, kesyukuran dan kasih sayang, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Anda sedang memprogram semula badan dan biologi anda untuk realiti baru. Keraguan dan ketakutan juga menghantar isyarat, tetapi ia adalah isyarat yang memberitahu badan anda untuk kekal dalam mod kelangsungan hidup, mencipta semula keadaan kesihatan dan kehidupan yang sama. Pilihan sentiasa di tangan anda. Setiap saat, anda memilih frekuensi mana yang ingin anda pancarkan dan realiti mana yang ingin anda hidupkan. Jangan melawan keraguan. Hanya akui ia sebagai sebahagian daripada pengatur caraan lama dan dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada kebenaran tentang siapa anda dan apa yang anda pilih untuk alami. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Mesej utama video ini adalah untuk membebaskan anda daripada penjara pencarian rohani. Anda tidak rosak dan tidak perlu diperbaiki. Anda tidak terpisah dari Tuhan, alam semesta atau keadaan tercerahkan yang anda cari. Anda adalah semua itu yang sedang mengalami ilusi perpisahan untuk sementara waktu. Perjuangan untuk menjadi sesuatu yang anda sudah pun jadi adalah sumber segala penderitaan anda. Hentikan perjuangan itu. Hentikan usaha untuk tiba di satu destinasi. Anda sudah pun berada di sana. Anda adalah kesedaran itu sendiri, medan kemungkinan yang tidak terhingga, yang sedang menyamar sebagai seorang insan. Realiti anda bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda. Ia adalah pantulan sempurna dari keadaan kesedaran anda. Untuk mengubah realiti anda tidak perlu bergelut atau memaksa. Anda hanya perlu mengubah siapa yang anda percayai sebagai diri anda. Alihkan identifikasi anda dari watak yang terhad dalam cerita kepada kesedaran yang luas yang mengimpikan cerita itu. Dari ruang ini, anda bukan menarik apa yang anda mahu. Anda memilihnya. Anda memilih pengalaman yang anda inginkan dengan merasakannya sebagai benar sekarang, tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh keadaan semasa anda. Amalan utama bukanlah meditasi, bukan pengesahan, bukan visualisasi. Amalan utama adalah penyerahan diri kepada apa yang sudah ada. Ia adalah kesedaran yang mudah dan berterusan tentang kehadiran senyap di dalam diri anda. Inilah tempat rehat sejati. Inilah rumah. Gesaan terakhir saya kepada anda adalah ini. Letakkan beban itu hari ini. Hentikan pencarian. Anda sudah lengkap. Anda sudah sempurna. Anda adalah apa yang anda cari selama ini. Hanya berehat dalam pengetahuan ini, hanya jadi. Sila kongsikan di ruangan komen di bawah apakah satu anjakan pemikiran terbesar yang anda alami dari video ini. Berkongsi akan membantu mengukuhkan pemahaman baru anda. Terima kasih kerana bersama saya dalam perjalanan mengingati ini.